Tahniah Mama level 47. Okey geng. Okey, kita dengar dulu. Siapa sini tak tahu berkaitan tempat ni? Tekan 1. Korang boleh tengok dekat VTT Boy. Okey, jap. Okey, dengar ni ya geng. Dengar dulu ni. Rumah yang diadaptasikan dalam sebuah filem, kisahnya seorang bernama Aisyah, merupakan seorang jururawat yang baru kehilangan ibunya. Dia menerima tugas menjaga seorang lelaki tua bernama Ismail yang menghidap penyakit misteri kerana beliau mengamal perjanjian bersama iblis dalam kepercayaan Jawa Weton dan Primbon. Selepas itu Aisyah mula mengalami gangguan gaib dan mendengar bisikan yang menyerupai ibunya. Akhirnya Aisyah terjerat dalam ritual pesugihan dan kumpulan pemuja kajiman, sosok iblis yang digambarkan sebagai penagih janji yang diamalkan oleh Ismail kerana akan menuntut balasan daripada manusia yang membuat perjanjian dengannya. Aisyah akhirnya menjadi tumbal di dalam ritual tersebut. Selepas kejadian itu, rumah ini menjadi misteri dan tak berpenghuni lagi. Rumah yang diadaptasikan dalam sebuah filem, kisahnya seorang bernama Aisyah, merupakan... Okay, teruskan geng. Double blast. Boy ada double blast lagi. Sampailah pukul 12 sampai pukul 12. Okay, korang teruskan ni geng. Double blast boy sampai pukul 11.45, 11.48. Teruskan geng. Masih double blast. Kita ongoing terus. Okay, boy dapat free double blast. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang berada dalam live. Okay, jadi sekarang ni boy berada dekat hari kedua dekat Indonesia. Kita berada dekat Bogor dan berada di atas gunung sekarang ni guys. Jadi sekarang ni di depan korang ni adalah sebuah rumah. Okay, sebuah rumah yang dinamakan sebagai rumah kajiman. Rumah kajiman perjanjian iblis. Okay, kenapa digelar sebagai itu? Sebab dahulunya owner kepada rumah ini bernama Ismail, ya geng, dan diadaptasikan daripada sebuah filem yang mengatakan dia melakukan ritual, iaitu ritual syirik ataupun kurafat yang menggunakan ilmu gaib yang bernama rajiman. Okay, rajiman. Jadi di dalam rumah ni dahulunya duduk sebuah keluarga dan lelaki itu merupakan pengusaha yang terkenal lah guys, dan banyak harta dia dan kaya raya. Di saat dia kaya raya tu, dia menggunakan ilmu hitam untuk melariskan dia punya perniagaan, apapun usahanya untuk menjadi kaya guys. Jadi masa tu dia sakit, dia terpaksa memanggil seorang jururawat bernama Aisyah. Okey, dan jururawat itu ditugaskan untuk menjaga beliau yang tengah sakit akibat ritual yang dia buat. Jadi macam mana untuk lelaki itu sakit, dia terpaksa menjadikan Aisyah, iaitu jururawat yang menjaga dia tu, menjadi tumbal. Korang faham tumbal ni apa? Tumbal ni satu pengorbanan untuk bagi dia sihat. Dia melakukan membuat satu pertukaran geng. Pertukaran, aku perlukan kau, jin tu perlukan manusia, dan jin tu akan bagi kau apa yang kau nak. Faham? Jadi jin tu akan memberikan dia supaya dia sihat dan bertambah kaya. Jadi Allahu Akbar. Jadi Aisyah tu yang jururawat tu terpaksa menjadi tumbal dan meninggal di tempat kejadian guys. Dan kawasan tu adalah di belakang rumah. Ada satu tempat tumbal, tempat sihir, dan masih lagi digunakan guys. Faham tak? Okay, dia gantian korban. And then dekat sini juga ceritanya, penjaga yang dekat sini mengatakan sering kali terdengar suara-suara macan. Okay, suara macan ni adalah suara harimau. Sedangkan tempat ini sudah lama ditinggalkan dan tak berpenghuni lagi guys. Alright, teruskan geng. Double blast masih ada. Alright, jadi nak tahu info lebih lanjut, korang boleh tengok video tiba. Jangan lupa like, comment, share, repost. Jadi kita mulakan
dahulukan ilmu kitab Al-Fatihah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat baginda dan seluruh umat manusia, dan kepada yang non-muslim bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawilna fi sakaratul maut wa ajatan minan nar wa alfan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Alright geng, sebelum kita memulakan eksplorasi kita, alright, okay, boleh tak geng dekat sini 1400 minta bantuan korang. Siapa nak dapatkan coin, korang boleh punch card terlebih dahulu dan korang akan dapat get back balik korang punya coin yang korang bagi tu guys, dengan cara korang punch card dan ambil coin ni. Boy berkongsi rezeki dengan korang. Alright, terima kasih guys. Sebelum kita fokus di dalam, korang boleh teruskan sebab kita masih lagi double blast guys. Masih double blast lagi. Sehingga lagi berapa minit double blast? Lagi 24 minit. Okey, korang boleh teruskan wishlist boy dekat atas geng. Yang nak bantu boy wishlist, jangan stop geng. Jangan kosongkan screen. Boy boleh fokus di dalam. Thank you. Terima kasih. Allahumma salli Muhammad. Jadi, faham tak geng dengan cerita apa yang sinopsis cerita berkaitan tempat ni? Sangat-sangat menarik. Ini adalah tayangan perdana bagi boy dekat sini. Wih, apa merah tadi? Hah? Apa merah tadi ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Tapi nama boy ni ada love orange. Ramai-ramai love orange. Wih, sangat-sangat berbeza. Siang tadi kita buat tinjauan pun ada gangguan geng. Apatah lagi malam. Tadi Pak D sudah masuk. Banyak benda yang dia hadap. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita maju ke depan. Thank you. Okay, geng, masa boy di dalam, boy akan slowkan lampu ya guys. Boy slowkan lampu, takut silau. Jadi korang terangkan brightness pakai earphone masing-masing. Allahumma salli. Sultan taping, Sultan share terus ramai-ramai. Allahumma salli. Tengok cukup besar weh tempat ni. Cukup besar weh tempat ni. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu Akbar. Allahumma salli Muhammad. Rumah ni lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia bentuk dia ni seolah-olah seperti di luar negara. Infrastruktur dia tu, seni bina dia tu seolah-olah kita berada di luar negara. Dan seni bina dia ni pakai batu bata tu, mereka bentuk dia tu macam rumah-rumah Europe, betul tak? Okey. Dan di belakang dia ni ada satu kolam renang. Okey. Dekat situ Pak D pernah hilang guys, dekat situ. Dia ada peristiwa gelap dekat situ guys. Dan dia orang pertama yang buka tempat ni. Dan baru
tim-tim explore lain daripada Malaysia dan Indonesia datang ke sini. Kita akan masuk dalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus geng. Sejuk geng. Sejuk. Berapa darjah Celsius ya? Jom. Korang tengok Berapa? 19. 19. Kita dekat Cianjur. Tengok 19. Kundasang 15 kan. Sejuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar lah. Kita masuk dalam dulu. Apa ni? Wih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Ada orang tolak ke? Tak ada. Weh. Tak ada angin, geng. Kalau ada angin, daun-daun ni lagi ringan tau. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dia bagi salam perkenalan dekat kita ni. Allahu Akbar. Dia masih bergoyang, geng. Masih bergoyang. Assalamualaikum. Lain okey tak, geng? Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hai si japang japai, si dada bidang, si renek gigi, si janggal panjang, si luk limbai, si gerebang rambut. Barang-barang sini masih ada, geng. Properti masih ada, guys. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Tadi siang aku kesini. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Dapur ada kat sini. Hello. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tempat di mana bilik Aisyah tu dekat atas, geng. Bilik Aisyah tu dekat atas. Bilik seorang jururawat yang dijadikan tumbal. Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah.
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Allahu Akbar. Tolong masih ada yang Allahu Akbar. Tolong ada masih ada. Ada orang nak jumpa itu lagi. Dia tengok. Macam orang tengah panggil ni. Jolo merah, jolo merah. Assalamualaikum. Siapa yang berada di sini berinteraksi denganku? Allahu Akbar. Allah. Wih. Suara budak ramai. Oh. Dek. Dek, Allahu Akbar. Siapa yang ada di sini? Berinteraksi dan tunjukkan eksistensimu. Jangan memuji aku lebih daripada kemampuan aku. Ada suara bayi guys, menangis. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Tenang, relax. Pukul 12.30 aku buka. 12.30 aku buka. Masih ada apa? Ini korang tahu tak yang kayu-kayu jati? Ya Allah, siapa ketuk? Ya Allah, kayu jati ni kan perabot-perabot. Mari, aku tahu ini tempatmu. Aku tahu kau berada di sini. Kau tunjukkan, kau perdengarkan. Mari datang rapat. Siapa kau sebenarnya? Kaf, haya, ain, sod. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar.
Dek. Wih, lain wih. Allah. Allah. Macam ada. Siapa? Siapa berbisik dekat aku ni? Ini bukan suara semalam kah? Siapa kau? Kenapa kau sampai ke sini? Siapa kau? Allahu Akbar. Allah. Hah? Dia kata apa ni? Aku tak faham. Allahu Akbar. Ya Allah, izinku. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah. Dekat dengan aku, geng. Dekat dengan aku. Tapi ini macam ada suara daripada semalam, geng. Kalau kau daripada semalam, apa yang kau tak suka sampai ke sini kau datang dengan aku, kau berinteraksi dengan aku dengan bahasa yang aku faham. Siapa? Allahu Akbar. Apa suara apa ni? Aku tak faham weh. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. 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 Ya Allah. Gelap. Berarti kamu mau apa ni? Astaghfirullahaladzim. 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 Barang apa ni, geng? Benda ni bergerak depan mata. Benda ni bergerak depan mata. Allahu Akbar. Allahumma salli Muhammad. Relax, relax. Terus geng, double plus masih berjalan. Teruskan.
dan bilik kepada Allah. Bilik kepada owner ni. Siapa? Allahumma salli. Siapa kalian? Siapa kalian? La ilallah, Allahu Akbar, la ilallah Muhammad Rasulullah. Macam ada rapat dengan aku ya, geng. Macam ada rapat dengan aku. Mata merah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Relax, santai. Aku tak ada seru. Aku tak ada mau berdamping ataupun bersahabat dengan kau. Aku tahu tak ada siapa-siapa yang boleh lepas kejadian tumbal itu. Tak ada siapa yang tinggal di sini lagi. Aku datang dengan cara beradab, bukan ingin berdamping ataupun mengusir kau. Kalau kau nak muncul, kau muncul di depan mata kasarku, tapi jangan sakiti tubuh badan ini. Aku tak nampak, geng. Dekat mana korang nampak? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini daripada tadi, guys. Daripada tadi, guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Dalam nikah. Terkunci. Allah, ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Bertanduk.
ambil nafas. Jauh aku ambil nafas. Kau nafas boy. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Apa tadi? Aku tak pernah nampak. Tanya view, aku pernah tak nampak benda tu. Aku tak pernah nampak, geng. Aku tak pernah nampak, geng. Seumur hidup aku tak pernah nampak, geng. Ya Allah, jangan. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Apa ni? Ya Allah. Ya Allah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz wa hifdzu min kulli syaitanir marid. Geng, penampakan apa tadi tu, geng? Ada tak orang Indonesia boleh bagi tahu bertanduk aku nampak? Ada tak screenshot tadi? Aku nampak Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Nampak tak macam ada asap dekat atas? Allah. Open. Open. Ya Allah. Orang kata geng dekat sini nama dia Opin. Aku tak tahu betul ke tak panggil Opin nama dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada bekas colok hitam geng. Sekarang ni Aku cuba bakar nih guys. Ini bekas lama, betul tak? Tadi siang kita live pun ada masih, betul tak? Aku coba bakar nih, mau tengok macam mana. Oke?
Nah. Okey. Mana? Kuatnya. Open. Open ni sejenis makhluk yang ritual dia tu kan. Okey. Open. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Woo. Wow. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wow. Ni guys. Woi, gila lah. Astaghfirullahalazim, subhanallah, la ilaha illallah Muhammad. Woi. Ini bukan terbaring ke tadi? Ya Allah, apa dalam keranda? Keranda ke ni? Peti apa ni guys? Ya Allah. Geng, depan mata kita benda ni bergerak, betul tak guys? Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha. Apa dalam keranda? Macam ada sesuatu dalam ni. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Kita buka geng ya, kita buka. Allah
tu ada macam aroma bau keluar, guys. Korang nampak apa? Aku tak sempat nampak. Korang nampak apa? Ada buku. Sekejap. Buku apa? Jangan-jangan buku mantra, guys. Jangan-jangan buku mantra. Hai. Hai, mana? Mana pergi? Hai. Mana pergi ah? Allahu Akbar. Oish! Kejap, nanti. Teruskan pancat, geng. Pancat Love Orange. Tolong, geng. Tolong pancat, boy. Tolong. Pintu tu bergerak. Love Orange, geng. Love Orange. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Geng, aku rasa aku kena keluar dulu ni, geng. Tak tahu ada sirap, guys. Ada sirap. Bekas sirap. Aku keluar dulu, geng. Macam tak tahan sangat aku. Kejap kita all out 12.30 nanti. Korang punch cut dulu, geng. Love Orange, boleh tak? Keluar dulu, geng, aku. Aku keluar dulu. Tapping terus. Ya Allah, 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 ya Allah.
Allah ya Tuhan, ya Allah ya Allah. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah. Aish. Jap. 1 minit lagi, geng. 1 minit. Turunkan, geng. Ramai-ramai bantu. Bantu, geng. Boy punya tas tak komplit lagi, geng. Untuk bayar lokasi. Pukul 12 kita fikir. Hoi, teruk Pak De. Teruk saya Pak De. Apa yang Pak De kena tadi, boy? Kena juga, weh. Iya. Tidak bohong aku. Yuk. Ada bertanduk. Itu namanya kajiman. Aku cuma bilang, Bos. Selama aku ngonten di sini, fresh, aku pas pertama kali aku dapat informasi dan aku nggak berani ngomong, nggak berani cakap, kasih tahu siapa ke siapapun itu anak pertama yang ditumbalkan bernama Opin. Gak ada yang tahu. Itulah ada orang bagi tahu Opin, sebut Opin. Nggak ada. Opin. Ya. Opin namanya. Ipon kalau dibalik. Oh. Opin. 12.30, geng, aku. Nggak ada yang tahu itu. Ya. Pas kita laporin dulu, guys. Geng, kita 5 kali pikir kita all out ya, guys. Bukan. Guys. Jom Pak deh, kita pikir 3 round deh. Pikirlah. Jangan, invite aku ah. Kejap, geng ya. Kita 5 kali pikir ke orang all out, 5 pikir, geng. Bantu boy, ramai-ramai. Bantu keep event. Kejap, geng ya. Buat boy guys, cepat. Wih, okey wih. Lepas tu tadi ada suara. Korang perasan tak suara semalam? Kau orang tadi sebelum kamu bilang ada suara hampir semalam, aku udah ngomong ke teman-teman. Ada wanita dalam itu. Aku ngomong ada, aku cakap ke viewer, ada wanita di dalam itu. Dan selang berapa detik, 3 detik, kamu ngomong langsung. Suara perempuan semalam ada ikut wih. Tapi aku tak faham dia cakap apa. Bahasa Sunda itu kayaknya. Punch kat, geng, lepas orang ramai-ramai. Siapa dah dapat goodie bag, korang kena punch kat. Jom Pak deh, invite. Oi. Mari.